Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Selamat datang ke sesi live kita hari ini. Topik yang sangat penting dan selalu menjadi persoalan, MRI scan. Bila perlu buat dan apa doktor sebenarnya cari? Ramai yang rasa risau bila doktor cadangkan MRI. Perlu ke? Banyak tak? Dan bahaya tak? Dan apa sebenarnya yang doktor nak tengok? Hari ini kita akan kupas bersama tetamu istimewa kita, Dr. Farouk, pakar radiologi. Doktor, terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Untuk mula, boleh doktor perkenalkan diri dan terangkan secara ringkas apa itu MRI scan? Ini kalau kita uh, definisikan dia sebenarnya adalah satu mesin yang sangatlah orang kata canggih. Penuh bagi MRI kita kata dalam MRI itu pada 3 MRI, Magnetic Resonance Imaging, MRI. So apa maksud MRI itu? So MRI ini merupakan satu mesin imaging untuk mengambil gambar bahagian dalaman skeleton kita dengan menggunakan teknologi magnet dan juga radio frekuensi ataupun gelombang radio untuk menghasilkan image tanpa radiasi. So kebaikan MRI ni adalah compare dengan X-ray, dengan CT scan, dia tidak menggunakan radiasi untuk menghasilkan image. Jadi kita masuk sedikit lebih teknikal, macam mana sebenarnya sebuah mesin MRI itu berfungsi. So ini yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat. Di sini adalah gambar typical mesin MRI lah. So dia komponen yang ada adalah, of course, dia memerlukan satu magnet yang kuat, medan magnet yang kuat, dia kena ada magnet. Okay, kemudian dia kena ada radio frekuensi point lah. Yang ni untuk memancarkan gelombang radio. Kemudian yang ini pula adalah gravity coils lah. Yang ini untuk menentukan nanti dia menentukan bagaimana badan yang memancarkan signal. So komponen lain seperti measure, katik, ialah measure nanti kita panggil ya. Dan statik sendiri lah. Dan ada satu lagi yang paling penting adalah processing unit ataupun komputer untuk memproses signal daripada gelombang radio tadi. So bagaimana ini beroperasi? Kalau kita tengok sini dalam badan 60 ke 70% mengandungi air. So dalam kita tahu dalam sains kandungan atau juzuk air itu salah satunya adalah hidrogen. Now hidrogen ini dia bersifat dengan sifat magnet kecil di dalam badan kita. So, jadi bila dia bersifat dengan sifat begitu, apabila kita letakkan badan kita di dalam satu mesin yang mempunyai medan magnet yang kuat, dia akan mempengaruhi kedudukan ataupun keadaan atom hidrogen di dalam badan kita. Kalau kita boleh tengok contoh di gambar ini dalam keadaan biasa. Ini dalam keadaan normal kita duduk saja-saja. So dalam keadaan saja-saja atom hidrogen kita, dia punya proton berada dalam keadaan rawah. Tetapi apabila kita letakkan badan kita di dalam mesin MRI, apa yang terjadi ialah dia berlaku alignment. Maknanya atom hidrogen tadi tu mengikut alignment yang mengikut medan magnet yang kita kenakan pada dia. So dia akan berbaris dan dia akan bersusun-susun menghadap satu hala. So ada satu komponen yang kita kata-kati radio frequency coil ni, gelombang radio. So kita akan keluarkan gelombang radio tadi dan akan menghantam atom hidrogen tadi dan menyebabkan pada satu frekuensi tertentu menyebabkan dia bergetar dan dia tidak lagi align. So dan dia akan dalam keadaan yang berpusing ke arah lain. So bila kita off balik radio frekuensi tu, coil tu, gelombang radio tu, dia akan balik ke kedudukan asal mengikut medan magnet tadi. So ketika dia berpusing ke kedudukan asal, ada satu pancaran radio yang lemah yang ataupun tenaga yang dibebaskan dalam bentuk gelombang radio, dan gelombang radio inilah yang diambil oleh yang diambil oleh mesin MRI sebagai signal, dan data tersebut diproses oleh suatu
kompleks algoritma lah kita kata secara matematik menggunakan CPU dan ditukarkan dalam bentuk image. So seperti yang kita tahu, setiap anggota badan kita tu juzuk air di dalam badan tu berbeza-beza. So perbezaan inilah yang menyebabkan kita boleh membezakan organ itu bagaimana dia punya image dia. Ada yang terang sikit, ada yang gelap sikit. Dia bergantung kepada kandungan air. Okay? So lebih kurang macam tu lah dia punya prinsip secara teknikal fizik MRI tu. Okey, baik doktor. MRI ni selamat ke? Ada radiasi tak? Okey, MRI ni ramai yang kadang-kadang misconception, silap. Dia kata MRI ni mungkin ada something yang membahayakan. Sebenarnya tidaklah. Begitu. Dia tidak kalau kita compare dengan machine CT scan, dia tak ada radiasi. Dia hanyalah menggunakan magnet dan magnet tadi itu memanipulasikan atom hidrogen dalam badan kita. So setakat ini tidak ada bukti yang mengatakan MRI ini berbahaya pada kita. Okey doktor. Soalan, berapa lama proses MRI ambil masa? Okey, secara purata lah kita katakan paling cepat kita boleh buat dalam 30 minit dan ada juga certain bergantung kepada berapa bilangan examination ataupun parts bahagian badan yang kita nak scan. Kadang-kadang ada sampai 2 jam. Paling laju lah dalam 30 minit. Yang tu paling cepat. Siapa yang sesuai untuk buat MRI doktor? Okey, MRI ni yang sesuai buat MRI ni dia bergantung kepada sebenarnya indikasi lah. Kalau kita mempunyai masalah tertentu seperti contohnya kita ada masalah pada tisu lembut, okey. Kelebihan MRI berbanding modaliti lain seperti CT scan ialah dia mempunyai resolusi dan kontras yang tinggi pada soft tissue ataupun tisu lembut. So bila contoh kita yang common di kalangan masyarakat kita sebut ACL ataupun anterior cruciate ligament kan, ligamen pada lutut. So MRI memberikan suatu image yang sangat clear. Kalau kita compare dengan CT scan, kita boleh tengok kat sini. Kan? Tapi kalau kita tengok MRI, okey, ini adalah MRI, yang ini adalah gambar CT scan. So kalau kita tengok MRI, kita akan dapat melihat secara jelas dan terang kedudukan ACL tu. Dan kalau pada CT scan tu kita tak nampak lah. So siapa yang sesuai tadi, berbalik kepada soalan adalah kepada semua yang menghadapi setelah berjumpa dengan doktor pakar yang lain, contohnya ortopedi ataupun bidang-bidang lain, dan mereka merasakan bahawa ada keperluan untuk kita membuat suatu imaging MRI untuk melihat secara lebih detail akan certain structure tu, barulah kita akan buat. Dia tidak boleh simply buat, dia berdasarkan clinical justification dan juga indikasi yang perlu. Jadi kebanyakannya, melainkan ada kontraindikasi, nanti kita bincang kemudian. Soalan seterusnya. Okey doktor, soalan daripada view kita. Ya. MRI boleh kesan kanser tak? MRI boleh kesan kanser? Boleh. Sebenarnya MRI antara imaging modality yang sangat sensitif untuk mengesan kanser-kanser tertentu. Okay, contoh kita bagi kanser prostat, sangat bagus. Kanser otak, kanser soft tissue, soft tissue sarkoma, kemudian apa lagi, kanser rectum. Ada certain dia sangat bagus untuk detailing. Kita nak tengok dia punya dia merebak sampai ke tahap mana, local extension. So soalan tadi, adakah dia boleh detect cancer? Ya, of course. Memang betul. Okay, soalan terusnya doktor. Ya. Kalau ada besi dalam badan, boleh ke MRI dibuat? Okey, besi. Kalau besi, kebanyakan besi zaman moden, maksudnya bila kita buat ortopedic implant, contohnya kita cedera, akan patah tulang, ada implant. Majority implant moden sekarang ini biasanya MRI compatible. Dah boleh buat MRI. Dia kalau yang tahun 90-an dulu, 80-an mungkin kita takut sikit lah.
sebab kita isu ferromagnetic, maknanya ada tidak balas dengan medan magnet. So kita tak mahu yang tu lah. Tetapi untuk pada waktu dan sekarang ini, pada waktu moden, kebanyakan implan ortopedik adalah selamat lah, besi. Cuma ada certain besi yang kita kena elakkan lah, ferromagnetic material. Contohnya orang yang ada clip, surgical clip di bahagian otak, clip aneurysm tu, yang tu kalau boleh kita takkan buat lah, sebab dia akan ada interaction. Dia akan ada interaction. Tapi untuk orthopedic implant secara keseluruhannya yang ada besi, ada pin, ada plate, ada skru, semua kebanyakannya boleh. Tetapi kalau yang katalah plate dan besi itu dipasang pada tahun 90-an, kita kena kaji balik asal usul dia, kilang dia dan struktur. Adakah juzuk dia titanium ataupun besi. Kalau besi susah sikit, memang tak boleh. Kalau titanium kebanyakannya semua akan inert lah, kita kata dia takkan ada reaksi dengan medan magnet. Terus. Okey, doktor, soalan daripada viewer. Boleh sebelum melakukan MRI, perlu minum cecair ke? Ada sesuatu yang kena minum dulu sebelum melakukan MRI? Sepanjang sepengetahuan saya tak ada. Selalunya orang akan tanya perlu puasa ke tak? Selalunya kebanyakannya tidak perlu berpuasa kecuali bila mana kita decide nak bagi kontras atau dye atau pewarna. Bila kita decide nak bagi pewarna sebab nak contoh dalam kes kanser ketumbuhan, kita kena bagi kontras dan kena puasa. Kurang-kurang 4 jam ke 6 jam lah. Kalau suntikan dye kontras tu, boleh selamat lah. Oh, selamat. Okey. Tak adalah kita kata 100% selamat. Dia selamat pada orang yang betul. Orang yang ada buah pinggang, maksud saya penyakit buah pinggang tak boleh buat. Dia tak selamat. Dia akan tapi orang yang buah pinggang dia normal, dia okey. Satu lagi reaksi alahan lah. Selalunya orang yang ada reaksi allergic ataupun history of allergy, dia ada asma, kita akan cover dengan steroid dulu. Steroid ni maksud dia untuk suppress kita punya immune system supaya kadar kebarangkalian dia menghadapi allergic tu sangatlah rendah. So itu kepentingan dia. Otherwise dia tak ada efek yang lain lah. Kecuali yang kita akan scan dulu buah pinggang. Maknanya kita ambil darah, tengok fungsi buah pinggang dia. Kalau ada masalah kita takkan buat, sebab dia boleh menerukkan lagi keadaan tu. Okey, doktor. Soalan seterusnya, kalau ibu mengandung, boleh tak buat MRI ni? Kalau ada keperluan, boleh. Dia selamat, dia tak macam CT scan. Kita tak boleh buat sebab CT scan dia menghasilkan radiation. So kebanyakannya kita takkan advise wanita yang mengandung untuk buat CT scan. Tetapi MRI insyaAllah selamat selepas first trimester. Kalau boleh kita lepaskan dulu trimester yang pertama tu, sebab pada ketika itu tengah berlaku organogenesis, pembentukan organ dalaman bayi. So kalau boleh, walaupun secara teorinya tidak ada gangguan sepatutnya, tapi kita tahu bahawa bila kita letakkan sesuatu di dalam medan magnet bayi itu, kan ada efek-efek seperti heating dan juga seperti apa lagi efek dia, akustik, bunyi. So bila bunyi itu kita tak nak expose organ yang tengah develop, ada menghasilkan bunyi mengganggu sistem perkembangan bayi. Tapi walaupun benda tu itu hanyalah sekadar concern kita lah, kita mengambil langkah berhati-hati supaya kita tidak mendedahkan baby yang berkembang tu kepada everything yang kita secara teknikalnya mungkin boleh mengganggu. Tetapi setakat ini tidak dibuktikan lah dia boleh mengganggu perjalanan baby di dalam perut lah. Kalau selepas trimester yang pertama dan okey ke atas, sebab ada certain MRI ini diperlukan dalam wanita mengandung. Contohnya dalam kes-kes placenta accreta kan, kemudian ataupun kes-kes yang lumpuh dan memerlukan scan pada tulang belakang, dan kita nak lihat saraf tunjang ni. So jawapan pada soalan tadi, ya,
perempuan mengandung boleh buat MRI dan kita recommend selepas first trimester. Okay, baik doktor. Soalan seterusnya, kalau batuk 1 bulan ke atas, Ya. kena buat MRI kah? Atau untuk kesal penyakit, takut ada TB atau kanser? TB, okey. TB ni yang lebih sesuai adalah X-ray dan juga CT scan lah. Kalau MRI ni dia tak berapa sensitif untuk nak tengok paru-paru. Sebab juzuk air dalam paru-paru kita dia kurang berbanding dengan organ lain. So gambar dia akan gelap. So untuk TB ataupun kes-kes batuk biasanya kita cadangkan biasa X-ray lah. Dan kalau lebih detail lagi, kita akan buat CT scan untuk detect yang lebih halus lagi. Kalau untuk kanak-kanak doktor, boleh buat MRI? Boleh. Untuk kanak-kanak boleh. Banyak kita buat kes untuk kanak-kanak. Tetapi kalau kanak-kanak itu terlalu kecil, contohnya 3-4 tahun ya, dia takkan faham arahan. Sebab ada certain arahan yang kita kena ikut dalam MRI. Dan dia juga akan bergerak-gerak. So dalam hal ini biasanya kita akan refer pakar pediatrik untuk bagi ubat penenang, sedation lah, yang ringan, supaya sepanjang prosedur tu dia tidur. Boleh menjawab soalan? Ya, menjawab soalan. Okay, soalan daripada viewer kita. Ya. Kenapa hospital swasta cepat cadang MRI berbanding hospital kerajaan? Dia sebenarnya macam ni, dia bukan cepat cadang sebenarnya, dia sebenarnya adalah justifikasi. Kalau sebabnya dekat swasta ni adalah akses kita tu terbuka luas. Maknanya bila kita order MRI tu, kadang-kadang on same day kita boleh buat. Akses terlalu terbuka luas, yang pertama. Yang kedua, kebanyakan doktor sebenarnya dia akan suggest MRI tu bila ada justifikasi. Maknanya dia rasa secara klinikal saya perlukan MRI ni untuk membuat further investigation dan treatment yang sesuai. Sebelum saya, kadang-kadang especially orthopedic lah, dia kena tahu dulu tahap-tahap penyakit seseorang tu. Contohnya kalau dia ada ACL dia koyak kan, doktor mesti nak tahu berapa darjah kekoyakan dia, berapa banyak fiber dia yang terputus, adakah sebahagian ataupun terputus keseluruhannya. So benda-benda itu akan mempengaruhi justifikasi dia ataupun tendensi untuk pakar-pakar ortopedi misalnya untuk meminta MRI. Mungkin bolehkah menjawab soalan itu? So benda tu dia bergantung kepada clinician lah ya, ataupun doktor yang meminta tu. Kalau dia merasakan ada keperluan, baru dia akan minta. Cuma berbeza dengan mungkin sistem di kerajaan, di swasta ini akses tu lebih terbuka luas sebab kita ada banyak slot. Bila banyak slot tu, masa menunggu memang kadang-kadang kita order MRI pagi ni juga boleh buat MRI. So itu yang orang rasa asal cepat sangat kan. Yang tu lah. Ya, doktor. Boleh. Kepada viewer soalan. Ya. Doktor, kalau budak nak buat CT scan, kena minum air warna merah tu tak sebelum buat CT scan? Air warna merah. Oh, saya assume air warna merah mungkin ubat penenang kot, saya rasa. Sebab kebanyakan budak yang macam kecil lagi, 4-5 tahun, kita bagi satu ubat chlorohydrate untuk bagi dia tenang dan bagi dia tidur, supaya dia tidak bergerak ketika buat CT scan tu. Kita lari tajuk sikit kan, CT scan tu. Okey doktor, seterusnya, kalau keputusan MRI normal tapi masih sakit, apa maksudnya? Okey, ada dua maksud di situ. Yang pertama, kita sebenarnya membuat imaging pada tempat yang salah. Mungkin bukan itu yang punca sakit yang sebenarnya. Itu yang pertama lah, itu kemungkinannya. Yang keduanya, sebenarnya dia berlaku disease progression, berlaku pada peningkatan aktiviti penyakit itu sendiri. So dia makin sakit. Sebab MRI ni dia tak ada efek yang negatif terhadap badan kita, melainkan dia hanyalah memperkenalkan medan magnet semata-mata dan juga gelombang radio. So dia tak ada radiasi. Kalau radiasi okeylah, kita boleh blame
sometimes radiasi kita kata kalau radiasi tinggi boleh menyebabkan mutasi dan sebagainya kan, tapi untuk MRI tidak begitu. Keputusan MRI ni ambil masa berapa lama untuk siap? Okey, kalau macam kat sini PMC dan kebanyakan hospital biasanya dalam hari yang sama boleh siap. Kecuali lah ada keadaan-keadaan tertentu di mana kes itu terlalu kompleks. Dia banyak dia punya findings yang kadang-kadang memerlukan sedikit perbincangan dengan pakar lain. So kita akan ambil masa mungkin sehari dua untuk buat perbincangan dengan pakar radiologi yang lain supaya kita ada satu konsensus. Maknanya kita ada satu conclusion yang solid lah. Kadang-kadang suatu case tu bila simple on the spot boleh siap, tapi bila complicated dia akan ambil masa sikit. Sebab kita nak report, satu lagi kita nak capai satu diagnosis yang lebih terperinci lah. Seterusnya, apa kesilapan biasa pesakit tentang MRI? Kesilapan maksud dia Kesilapan yang biasa pesakit misconception. Saya assume misconception lah. Okay, antara yang kita jumpa misconception adalah salah sangka MRI ni dia ada bahaya dia. Dia ada radiasi. Ini sekali lagi kita tekankan bahawa MRI tu tak ada radiasi, zero radiation, melainkan dia magnet semata-mata. Kemudian okey, ada satu lagi yang selalu yang menyebabkan orang takut lah. Dia kalau boleh tengok kat sini kalau kita buat MRI, sebahagian besar badan kita akan masuk dalam terowong lah. So isu dia kadang-kadang pesakit ni dia takut dia seakan-akan berada di dalam keranda. Keranda. So dia takut pada ruangan yang sempit. So kadang-kadang akan menimbulkan sedikit isu pada certain patient kan, seakan-akan dimasukkan ke dalam keranda. Tapi benda tu tidak semua berlaku. Ada certain yang masih boleh, dan kalau tak boleh juga mungkin kita boleh bagi ubat penenang lah supaya dia boleh tidur sepanjang sepanjang prosedur berlangsung. Doktor, seterusnya, Ya. Adakah doktor melihat peningkatan kes tertentu melalui MRI sejak beberapa tahun kebelakangan ini? Kes-kes tertentu, boleh ulang soalan? Sorry. Adakah doktor melihat peningkatan kes tertentu melalui MRI sejak beberapa tahun kebelakangan ini? Sebab saya praktis dekat satu hospital, saya tidak melihat ada pattern atau satu corak peningkatan untuk satu-satu penyakit, melainkan penyakit tu yang biasa kita jumpa sehari-hari lah. Kalau MRI tu biasanya kalau dekat sini banyak kita buat MRI spine, lumbosacral, kebanyakannya nak tengok slip disc lah. Kemudian kita banyak buat MRI lutut juga, dan kebanyakannya nak tengok kecederaan pada ligamen. So dari segi setakat ni tak ada lagi yang saya tengok ada pattern menunjukkan suatu penyakit tu mempunyai trend tertentu meningkat. Dari segi MRI lah, kita cakap pasal MRI, kebanyakannya kes-kes biasa yang harian, yang tak ada special. Once in a while saya dapat kes cancer barah otak, itu sekali-sekala lah ada. Tetapi banyak kepada bahagian sendi, otot, ligamen dan juga brain ataupun imaging otak lah. Harap menjawab soalan. Soalan seterusnya, kenapa ada orang kata lepas MRI sakit makin teruk? Saya rasa dah jawab tadi. Sakit teruk tu sebab sama ada disease tadi memang progress. Ada progression. Soalan terakhir. Ketepatan diagnosis tu. Maknanya disupport dengan clinical diagnosis, kita tambah lagi dengan MRI dan kita dapat melihat secara zahir tentang koyakan pada ligamen, tentang ada perubahan pada tisu-tisu dalaman. Itu akan menambahkan lagi darjah keyakinan doktor tu untuk nak diagnose. So benda ni bergantung kepada sebenarnya clinical justification dia.
sebab dan kenapa dia nak buat MRI tu. Tidaklah dia semata-mata inginkan, ialah sebab kita akan ditanya juga nanti, adakah kita telah melakukan segala-galanya yang kita termampu dalam ruang lingkup kemampuan kita untuk diagnose penyakit dia. So kebanyakan doktor ni terlatih untuk dia nak minta modaliti yang sesuai. So sedikitlah perkongsian kalau kita tengok gambar ni. So ini adalah contohlah gambar MRI. Nah, yang ini MRI lutut, yang ini MRI dekat bahagian wrist. Kalau kita tengok, kita boleh dapat tengok ligamen, meniscus secara lebih detail, secara lebih, kita nampak kontras dia, ada yang lebih hitam, ada yang gelap. Kalau yang putih ni air dalam joint. So bermakna kelebihan MRI ni, dia punya kelebihan dia sangat terletak kepada resolusi dia yang sangat tinggi. Dia especially dalam tisu-tisu lembut dalam joint, dan especially dalam otak jugalah. Dan kalau kita dapat melihat comparison kat sini, ini adalah tempat yang sama, iaitu lutut. Ini CT scan dan ini adalah MRI. Kalau kita tengok kat CT scan tu, tak nampak pun bayang ACL tadi. Kalau kita tengok dekat MRI, nampak dia punya ACL tu jelas, terang. So ini adalah normal ACL lah, nampak hitam kan. Macam ni ACL yang putus. Ni ACL yang putus. Kita nampak dia, tak nampak langsung persambungan tu. Dia kena hitam macam ni lurus. Tiba-tiba yang sini tak ada. Bermakna complete, putus secara hakiki. Maknanya putus habis lah. Complete tear kita panggil. So inilah kelebihan MRI kalau kita compare dengan CT scan yang tak dapat melihat secara lebih detail akan tisu bahagian-bahagian dalaman. Ada soalan lagi tak? Ada doktor, baru dapat Ya. pada video kita. Ya. Dia cakap sini, bapa saya ada kanser hati dan kanser paru-paru. Adakah MRI dapat bantu lihat saiz tumor lebih cepat? Boleh, tetapi kalau dalam keadaan advance, maksud dia suatu kanser yang telah merebak merata-rata itu dan telah kita ketahui puncanya, dia lebih baik kita buat CT scan. Lebih baik untuk assess dia punya respon dengan treatment, ada saiz tumor tu berapa, lebih baik CT scan berbanding MRI dalam keadaan tadilah, situasi yang viewer kita tanya tu. Lebih baik CT scan berbanding MRI. Okey doktor. Jika doktor boleh beri satu nasihat kepada masyarakat tentang kesihatan dan pemeriksaan MRI, apakah pesanan doktor? Ya, okey. MRI ni, sebelum tu kita nak beritahu lah, MRI ni cara dia mengambil gambar tu, sedikit kita berkongsi tentang keajaiban dia. Dia sebenarnya, kalau kita imagine macam kita ambil gambar dengan menggunakan kamera, kan simple, kita tekan butang dan dia akan disimpan dalam phone kan. Tetapi berbeza dengan MRI ni, cara dia mengambil gambar di dalam organ kita, dalam badan kita adalah dengan mendengar isyarat atom di dalam badan kita. Isyarat yang didengari itu dikonvertkan menjadi suatu image. So daripada situlah betul kegunaan MRI ini dia berevolusi dan menjadi sangat penting pada hari ini, di mana dia boleh membantu kita dalam mendiagnose certain penyakit dengan jauh lebih detail. So untuk kes-kes tertentu seperti kes stroke ataupun sakit lutut, koyakan, trauma pada lutut, MRI adalah jawapan dia lah. So orang-orang yang mempunyai simptom yang sedemikian, eloklah berjumpa dengan pakar yang pada bidang itu, dan kemudian kalau ada justifikasi, ada indikasi dia untuk kita buat MRI, barulah kita proceed dengan MRI. Okey doktor, terima kasih banyak doktor. Sama-sama. Penerangan yang sangat jelas dan mudah faham. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada tim media PNC kerana menjemput saya dalam sesi live pada kali ini. InsyaAllah ketemu lagi pada masa akan datang. Harap sesi ini dapat bantu kurangkan kesalahan tentang MRI dan beri kesefahaman bila sebenarnya diperlukan. Baik. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa follow dan share supaya lebih ramai dapat manfaat. Jumpa lagi sesi live yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.